Batch 2008 yang nak apply kena tunggu result SPM sebenar dahulu ke? Okey, untuk maklumat anda, ini adalah berkaitan dengan saya mungkin jawab dari segi dua platform, iaitu berkaitan dengan platform UPU dan juga platform UP_TVET. Dahulunya, untuk anda kalau nak apply program-program dekat UP_TVET, basically anda dah boleh apply sebelum result SPM keluar. Sekiranya permohonan dibuka, terutamanya berkaitan dengan intake yang akan datang. Contoh intake Julai 2026. Contoh anda punya permohonan dibuka adalah pada April 2026. Result SPM anda pun tak keluar lagi. So apa yang anda kena buat adalah anda apply ketika itu dan anda pilih bidang yang anda nak. Nanti bila result keluar, SPM keluar, dia akan automatik bantu anda untuk tentukan program mana yang sesuai untuk anda, yang boleh anda memenuhi syarat kelayakan bidang yang anda apply. Itu untuk UP_TVET. Untuk UPU, dahulunya kalau ada fasa 1 dan fasa 2. Sekarang dah tak ada fasa 1 dan fasa 2. Dahulu fasa 1 anda kena masukkan result trial SPM anda. Tapi kali ini, tahun ini, anda tak perlu letak result SPM dulu. Anda just terus letak isi maklumat yang anda nak dan program yang anda nak apply. Selepas itu, nanti bila result SPM keluar yang dijangka pada minggu kedua atau minggu ketiga Mac 2026, ketika itu anda buat kemas kini. Bergantung ataupun berdasarkan daripada result SPM anda sebenar. Itu antara maklumat untuk saya maklumkan kepada pelajar-pelajar SPM Batch 2008. So kongsikan video ini kepada kawan-kawan anda dan tolong komen dekat ruangan komen. Anda nak program apa?